keterangan saksi deponen yang ke-13 dan juga yang ke-14. Ke-13 ni adalah saksi yang minggu lepas. Saksi kanak-kanak ke-5. Okey. Secara ringkasnya, saksi kanak-kanak ke-5 ni menerangkan bahawa tabiat pelajar senior memarahi atau menegur secara keras adalah biasa dalam asrama. Tapi memarahi atau menegur ni di kalangan kawan-kawan pelajar asrama. Pelajar junior dianggap mesti melalui pengalaman tersebut kerana mereka sebagai pelajar senior sebelum ini juga mengalaminya. Saksi ini rapat dengan kumpulan pelajar Circle 19, iaitu 19 orang pelajar yang sering melakukan aktiviti bersama. Saksi juga ada memberi keterangan bahawa dia ada kata-kata kasar seperti bodoh, sial yang digunakan oleh salah seorang ahli circle terhadap Zara adalah bersama kawan-kawan. Saksi ini juga ada mengambil inisiatif untuk mengenal pasti guru yang merampas telefon bimbit seorang pelajar pada pagi kejadian, iaitu 16 hari bulan 5 2027. Pelajar yang dirampas handphone ni adalah ahli dom Zara. Kenapa dirampas? Kerana penggunaan telefon tidak dibenarkan di asrama. Saksi itu juga menegaskan bahawa Zara seorang pelajar yang ceria, ramah dan tidak menunjukkan tanda masalah mental atau tekanan emosi sebelum kejadian. Itu saksi kanak-kanak yang ke-5. Dan hari ini kita bermula dengan saksi kanak-kanak yang baru, yang ke-6, deponen yang ke-14. Saksi ini berkata pada jam lebih kurang 10.20 malam, Zara masuk ke dom untuk berjumpa dengan seorang pelajar senior. Senior ni dia penghuni kepada dom tersebutlah. Dan saksi ini memberitahu mahkamah dia dipanggil ke dom itu atas 2 sebab kecurian, iaitu kehilangan dompet. Dompet 2 pelajar. Jadi saksi terdengar perbualan isu kecurian tu, tapi tidaklah jelas. Dan beberapa ketika kemudian 4 senior masuk ke dom di mana Zara berjumpa dengan seorang senior. Dan saksi juga mengesahkan dia mendengar suara kuat seperti memarahi Zara, tapi dia tidak pasti siapa yang bercakap atau memarahi Zara pada masa itu. Dan saksi memberitahu juga bahawa pada masa itu saksi ini dia tidak tahu siapa senior yang memarahi Zara. Dia hanya tahu siapa senior yang memarahi Zara itu pada kebesokannya di musola, apabila ada pelajar-pelajar lain yang bercerita dengan saksi ini. Saksi juga berkata yang pelajar di asrama tersebut suka memaki. Namun apabila pihak kami bertanya, perbuatan memaki ini hanya berlaku di kalangan kawan-kawan saja. Dan saksi ini berkata lebih kurang jam 11 malam sebelum off-light, Zara keluar daripada dom dalam keadaan menangis. Dan dia sahkan itulah kali pertama dia melihat Zara menangis. Dan itulah kali terakhir saksi melihat Zara pada malam kejadian. Dan saksi ini juga ada membuat pengesahan, dia ada menghantar surat privasi Zara ke dom Zara. Sampai ke dom Zara ada pelajar lain yang merupakan saksi yang sudah dipanggil dalam kes ini menerima surat privasi itu. Apabila pelajar itu menerima surat privasi itu, pelajar itu membaca surat privasi itu. Maksudnya saksi ini menyerahkan dengan ahli dom Zara, dan ahli dom Zara itu sebenarnya sudah dipanggil menjadi saksi untuk kes ni lah. Dan yang utamanya juga dalam keterangan saksi ini, apabila ditanya oleh pihak berkepentingan sama ada dia mengetahui apa punca Zara ditemui di bawah, dia menjawab dia merasakan sebabnya adalah
Zara dituduh mencuri pada malam 15 hari bulan 7 2025. Dan keterangan saksi kanak-kanak ini pun sudah selesai.